kita kata tak ada kerja. Sekarang ni tak ada alasan. Tak ada alasan. So semua orang boleh bekerja, semua orang boleh ambil alasan tak ada kerja ni tak boleh nak guna. Kita di mana ni? South Point berhadapan dengan Mid Valley Mega Mall. Kita mai tengok geng-geng affiliate Shopee beratur panjang. Hari ni ada Shopee House. Okay. Dan kita telah dijemput. Kita pun tak tahu apa ada di sini, cuma datanglah affiliate. Cuma kita nak tengok apa yang kita boleh partisipasi dalam apa panggil jualan digital ni. So hari ni kita bersama dengan rakyat Malaysia yang sedang berusaha dalam bidang kerjaya gig. So sebelum kita cakap buat affiliate ni mudah, buatlah affiliate, kita pun kena pandai dulu. Betul. So ini kita tengok sendiri, kita hadir dan happy hari ni kita pula semua pakai baju noring. Semua pakai baju noring hari ni. Warna tema kita berdua je. Kita berdua je. Kalau di rumah sukan kita panggil already kita pergi jingga. Warna jingga. So patutnya kita pakai baju korporat kita kan. Baju korporat Parti Amanah Negara ini. Ramai pula pakai baju korporat Parti Amanah Negara ini. Nak makan ke, nak apa ke. Yes. So kita tengok apa benda yang kita boleh buat sini. Tu cukup. Boleh balik dah. So urusan dah. Banyak apa kita buat kat sini? So hari ni kita datang ke Shopee House untuk tengok peluang-peluang untuk mengembangkan perniagaan dalam gig ni. Gig ekonomi gig ekonomi sekarang ni, dan mostly banyak dekat sini perempuan lah. Ya, perempuan lah. Lebih kurang dalam 80% daripada yang hadir ni adalah perempuan. Memang yalah, orang kata apa, orang perempuan suka membeli, orang perempuan pun suka menjual. Dan dia jenis bursa lah. Memang dia bursa, datang daripada jauh tengok produk. So saya selalu minta konon-konon kalau nak cari duit buatlah affiliate. Saya selalu cakap tu. Tapi saya tak tahu betapa susahnya. Kerana itu saya sendiri fokus supaya kalau nak minta buat affiliate, kita dah tahu. Kita kena tahu dulu nak buat ni. So hari ni alhamdulillah kita bersama dengan pemain-pemain industri gig yang saya kira sebenarnya membantu juga negara kita lah. Betul. Dulu kita kata tak ada kerja. Sekarang ni tak ada alasan. Tak ada alasan. So semua orang boleh bekerja, semua orang boleh ambil alasan tak ada kerja ni tak boleh nak guna. Cumanya yang membezakan antaranya adalah segan ataupun malas. Tapi segan ataupun malas, segan ataupun rajin lah. So alhamdulillah saya ada ini. Siapa sebenarnya tak tahu Shopee House ni apa sebenarnya. Hampir tiap-tiap bulan dia ada 8 dari bulan 8, 9 dari bulan 8. So terdekat 11 hari bulan 11 Shopee House. So inilah perjalanan kami di Shopee HQ dekat dengan Mid Valley di South mana? Southville. Okay. Terima kasih dan jumpa lagi.